saya kena maklumkan kepada tuan-tuan bahawa program kami ini kami tak dapat buat secara semua. Tak mungkin. Kami bukan badan yang begitu besar. Kami organisasi kecil. Kami mempunyai had dan limitasi. Kami tak dapat memperjuangkan jutaan orang. Sebenarnya sasaran kami sebenarnya pun tak ramai pun. Sasaran kami mungkin dah lebih kurang dalam 1,000 orang pun pada saya dah cukup lah. Kalau kita dapat usahakan benda ni. Sebab dia melibatkan teknikal, yang melibatkan dokumen. Kita kena sediakan dokumen-dokumen yang teratur untuk membawa isu ni. Kita tak mungkin untuk membuat ramai sangat kerana kami mempunyai limitasi dari sudut pegawai-pegawai kami dan panel-panel peguam kami. Untuk itu, kami telah membuat keputusan, kami hanya akan membawa dan menyuarakan untuk sebahagian daripada masyarakat stateless, hanya mereka yang menjadi peserta program stateless kami. Bermaksud sesiapa yang nak kami ini membawa isu ini berusaha untuk merayu supaya syarat MyKAS itu dilonggarkan dan membuat permohonan selepas syarat itu dilonggarkan menggunakan panel peguam kami, maka mereka perlulah membuat pendaftaran. Dan pendaftaran dengan MHO ni kami akan keluarkan dia satu kad. Kad ini dipanggil kad stateless MHO. Saya perlu beri penjelasan yang penting. Nombor satu, kad ni bukan kad JPN. Kad ni tak ada kena-mengena dengan immigration. Tak ada kena-mengena dengan KDN. Tak ada kena-mengena dengan kerajaan Malaysia. Tak ada kena-mengena dengan kerajaan Sabah. Kad ini hanyalah kad yang dikeluarkan oleh MHO sendiri. Untuk kegunaan MHO, tujuannya nombor satu, untuk mengesahkan bahawa penama-penama yang menyertai program kad stateless MHO ini akan kami perjuangkan supaya syarat-syarat MyKAS dapat dilonggarkan, dan setelah syarat MyKAS itu dilonggarkan, maka kami akan membuat permohonan. Permohonan tidak boleh dibuat sekarang jika tak cukup syarat kerana syarat itu masih belum dilonggarkan. Jadi perlu perjuangan untuk melonggarkan syarat itu supaya ada pindaan terhadap peraturan Jabatan Pendaftaran Negara supaya syarat MyKAS itu dapat dilonggarkan. Setelah syarat itu dilonggarkan, panel peguam akan membantu melengkapkan semua dokumen-dokumen yang tuan-tuan perlukan dengan kerjasama tuan-tuan, peserta-peserta, dan setelah itu kami akan bantu membuat permohonan melalui panel-panel peguam kami dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Saya perlu jelaskan, adakah MHO dilantik oleh JPN? Tidak. Adakah JPN boleh melarang panel peguam kami untuk membantu kamu untuk membuat permohonan? JPN pun tak boleh halang. Kerana terdapat Seksyen 5/3 Perlembagaan Persekutuan, semua peguam ada hak untuk membela mana-mana orang. Itu berada dalam Perlembagaan Persekutuan. Tuan ada hak untuk diwakili oleh peguam. Jadi banyak daripada stateless ni tak reti baca, tak reti nak susun dokumen, tak reti nak prepare, maka kami bekalkan dengan panel peguam untuk membantu membuat permohonan apabila syarat itu dilonggarkan. Sebelum tu MHO akan usahakan dulu untuk memperjuangkan sebagai syarat itu dilonggarkan. Yang kedua, dalam tempoh sebelum kelulusan MyKAS, sebelum ada kelonggaran, jika berlakunya tangkapan oleh pihak berkuasa seperti polis atau immigration, MHO akan menggunakan panel-panel peguam MHO beserta dengan penasihat undang-undang MHO untuk membantu tuan-tuan, untuk membela tuan-tuan selaras dengan artikel 5/3 Perlembagaan Persekutuan, selaras dengan Seksyen 255 Kanun Tata Cara Jenayah untuk membekalkan panel peguam untuk mewakili peserta-peserta kad MHO stateless ni jika berlakunya tangkapan polis dan immigration. Umumnya tahu bahawa terdapat banyak operasi besar-besaran yang menyasarkan masyarakat stateless sama ada di tempat kerja ataupun di rumah. Operasi-operasi ini amat menakutkan masyarakat stateless dan keperluan kami untuk sementara tempoh perjuangan ini ada panel peguam yang bantu jika berlaku tangkapan. Jika ada tangkapan, ada nombor hotline kat belakang ni, boleh telefon, nanti peguam akan hadir untuk membantu. Jadi pada mereka yang berminat untuk bersama kami, boleh mendaftar melalui aktivis-aktivis kami. Tidak ada paksaan, tidak ada wajib, ini adalah satu pilihan semata-mata.